Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dan channel saya. Masih hari sama juga, iaitu hari Selasa. Hari Selasa 9 September 2025 Masehi, bersama sekarang ni pukul 11.50 malam. Jadi tarikh tu kan tarikh 16 tu dah berubah lah pada 17 maghrib tadi. Okey, seperti biasalah video masa ni saya nak buat video penutup untuk sesi hari ini. Untuk sesi hari ini, sesi hari 9 September 2025 Masehi bersama dengan 9 September 2025 Masehi bersamaan dengan 16 dan juga 17 Rabiul Awal 1447 Hijriah. Masuk Rabu lah, 10 minit lagi masuk Rabu lah. Okey, jadi sesi video penutup lah. Lepas buat video daily report tadi, saya mau makan kat saya ada 10 lakar tu. Mari kita balik ke rumah lah. Saya balik ke rumah saya dah 10 lakar kan. Lepas tu relax tunggu masuk maghrib awal ni. Asar pun awal 4.10, asar 4.10, maghrib ada 7.15 semaya. Maya maghrib ada pukul lewat juga ada balik main internet. Ada pukul 7.50 malam. Lepas tu saya pun terus bersiap lah. Pukul 8 tu terus pergi ke masjid. Ada kuliah maghrib. Dah sempat dengar sekejap lah kuliah maghrib. Lepas tu semaya Isya lah. Isya, lepas tu ada salawat dan makan. Tapi lepas wirid sekejap tu saya terus pergi dah maksu lah. Naik agai. Tak ada salawat, tak ada makan ke apa lah. Gak punya makan dah ke rumah. Salawat sore lah atas sikat dia. Tak masuk Jumaat lah. Lepas tu singgah. Tak maksud tu selepas selesai tu. Sabu kita telefon. Dia nak pinjam keris. Untuk anak dia tandingan Merdeka esok lah. Sembahyang Merdeka esok. Saya pun terus main ke sini lah. Ambil keris tu. Dengan tanjak tu kan. Tanjak songkit tu lah. Lagi pinjam ke dia lah dua. Tanjak dengan tanjak songkit dengan keris tu. Keris putih lah. Keris putih lah. Mahal tu. Sampai $5 lah. Lepas tu pas selesai tu saya singgah dah fikri tu macam biasa lah. Minum ada lah. Lepas tu sampai pukul 7 11.40 ni terus main ke sini lah. Dah 50 terus buat video ni. Okey, saya sekali saja untuk sesi video penutup kita malam ni. InsyaAllah kita jumpa lagi pada sesi esok. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.